Tahniah kepada rakyat Malaysia yang mengundi dekat Johor, yang mengundi dekat Negeri Sembilan dan next lepas ni Melaka pula dan seterusnya. Tahniah sebab apa? Sebab anda telah menjatuhkan DAP dan juga Pakatan Harapan. Alhamdulillah. Cuma kita ucapkanlah tahniah kepada mereka-mereka politik-politik yang menang ni kan, yang kata nak menyatukan orang Islam, nak buat kebaikan, nak buat uh, macam-macam lah janji-janji, manifesto yang telah dijanjikan. Cuma aku nak tanyalah, kalau sesiapa yang naik selepas ni, ahli, tak kisahlah apa politik-politik yang mana naik kan, bendera yang mana naik. Cuma aku nak tanyalah, kebaikan dah buat, macam mana pula kemungkaran? Kemungkaran yang berluasa hari ini. Contohnya kita tengok macam mana percampuran lelaki wanita, pergaulan bebas berleluasa. Dan kita tengok pula macam mana maksiat-maksiat yang berlaku hari ini yang kita anggap benda tu dah seperti normal. Macam mana pula kilang-kilang arak? Sepatutnya ini tanah Allah, mana boleh kita letakkan benda-benda yang haram dekat atas tanah Allah. Kalau kita ikutkan, mana ada agama yang membolehkan minum arak? Cuba kita tengok, semua mereka-mereka ni, contoh ada orang Islam, ada Hindu, ada apa lagi, ada Buddha, Kristian, semua agama-agama ni, contoh agama-agama. Kita tahulah kita sebagai orang Islam, agama hanya satu saja iaitu Islam. Cuma semua agama-agama yang ada pada hari ini melarang kepada penganut dia untuk minum arak. Dan juga sama juga macam berzina, macam mana pusat-pusat hiburan yang ada hari ni kan, maksiat-maksiat yang ada hari ni. Kita tengok pelacuran-pelacuran yang berleluasa. Kita nak tengok mana parti-parti politik yang boleh menghapuskan maksiat-maksiat ni, mengajak rakyat ataupun mengajak manusia ni kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ambil perhatian pasal benda ni. Kebaikan kita tahu, adalah politik-politik yang membantu rakyat kan, nak bagi kesenangan pada rakyat. Okey, itu benda yang baik kan, nak bantu dari segi macam-macam bantuan, jenis bantuan lah, fakir miskin apa semua kan, pembangunan. Cuma kemungkaran, sebab perintah Allah amar ma'ruf nahi munkar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah jadikan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan setakat buat kebaikan, ajak orang ni kepada Allah, ajak orang kepada takwa, tapi Allah perintahkan juga nak jadi orang Islam yang sebenar, kena buat nahi munkar. Kita kena hapuskan benda-benda yang tak baik seperti cukai yang dikenakan kepada orang Islam. Orang Islam tak boleh kena cukai. Kalau nak kenakan cukai pada orang Islam, hanya orang kaya saja. Orang miskin tak boleh. Kan? Apatah lagi orang-orang yang kita tahu kebanyakan kita ni susah disebabkan cukai. Cukai yang berganda-ganda, berlipat-lipat. Kan? Cukai makan, nak makan kena cukai, nak minum kena cukai. Cukai pintu, cukai tanah, cukai jalan. Macam-macamnya ni cukai. Cukai pendapatan, kesian pada rakyat. Mana politik, mana satu parti-parti politik yang boleh membawa kepada Islam yang sebenar, kepada Islam yang pure. Jadi kalau ada, kita bolehlah angkat dia kan, sebab kita kena angkat hukum-hukum hudud. Hukum-hukum hudud ni dia kepada orang Islam. Kenapa orang, contoh kalau kita angkat hukum hudud dekat Malaysia ni, kenapa orang-orang yang bukan Islam kan, orang kafarah ni nak menyalak? Kenapa nak menyalak sedangkan hukum-hukum ni kepada orang Islam? Oh, lupa. Kalau hukum hudud diangkat, maka orang-orang Islam akan jadi baik. Jadi kalau ada pusat perhiburan, pusat perjudian ke, pusat hiburan ke, apa segala maksiat yang ada ni, siapa? Kalau tak ada, macam siapa nak support? Betul tak? Jadi kita kena tahu siapakah mereka-mereka yang tak suka orang manusia ni jadi baik. Kita macam pelik kan, ada kilang arak, siap ekspor lagi. Kita arak dekat Malaysia ni siap ekspor lagi, nak jual lagi. Dalam kapal terbang pun ada, Allahu Akbar, ada arak. Dan macam mana kita nak kena angkat hukum-hukum Allah orang-orang, contoh wanita-wanita yang tak tutup aurat, lelaki-lelaki yang pakai seluar pendek, yang pakai anting-anting,
Macam-macam lagi lah maksiat yang ada. Yang tak solat lagi, yang tinggalkan solat berapa ramai hari ni. Yang tak solat Jumaat. Pekerja-pekerja kita tengok pekerja hari ni sanggup tinggalkan solat Jumaat semata-mata nak berehat dekat rumah ataupun dekat mana-mana. Sanggup pergi main snooker, sanggup pergi karaoke waktu hari Jumaat. Jadi kita nak cari parti politik yang betul-betul, yang pure, nak bawa orang kepada kebaikan, nak bawa orang kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi cuba korang komen, parti politik yang mana yang boleh mengangkat Islam yang sebenar. Cuba korang komen. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.